Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, hari ini aku nak share sikit berkaitan tentang Hari Arafah. Hari Arafah ni adalah hari yang bila kita berpuasa. Hari Arafah adalah hari puncak waktu haji. Maksudnya orang wukuf di Arafah beramai-ramai. Dan hari Arafah adalah hari yang paling Allah suka untuk orang bertaubat pada hari itu. Okey, jadi hari Arafah termasuk dalam 10 hari Zulhijjah, yang hari-hari yang di mana Allah sangat cinta, iaitu 10 hari Zulhijjah. Allah sangat mencintai 10 hari Zulhijjah, sehingga ada para ulama yang berbahas antara bulan Zulhijjah dengan bulan Ramadan, mana yang lebih Allah suka. Sebab bulan Ramadan kita tahu kan 30 hari itu Allah suka, dan lebih-lebih lagi pada 10 malam terakhir, betul? Jadi ulama bahas akhirnya membuat kesimpulan bahawa 10 hari yang dicintai oleh Allah pada bulan Ramadan adalah pada waktu malam, dan 10 hari yang dicintai pada bulan Zulhijjah adalah pada waktu siang. Jadi antara perkara yang kita boleh buat, amalan yang kita boleh buat pada waktu siang di 10 hari Zulhijjah ini adalah dengan berpuasa. Okey, dengan berpuasa. Puasa jika kita kombokan dengan, Allah pernah cakap dalam hadis, Allah sebut bahawa puasa adalah untukku. Maksudnya pahala puasa tu infinity. Kita tak tahu berapa banyak yang Allah akan bagi, tapi pahala puasa adalah pahala yang Allah akan beri special untuk siapa yang berpuasa. Lagi-lagi bila di-highlightkan oleh Nabi, kita berpuasa pada hari Arafah, iaitu hari Arafah adalah hari pada 9 Zulhijjah. Kalau ikut Malaysia ni hari Jumaat. Hari Jumaat ni adalah, ya Allah ya Tuhanku, kombo pula dengan hari Jumaat. Hari Arafah, hari Jumaat, lepas tu hari yang dicintai oleh Allah termasuk dalam 10 Zulhijjah. Dan juga Nabi sebutkan siapa yang berpuasa pada bulan Zulhijjah pada 9 Zulhijjah, iaitu pada hari Arafah, maka Allah akan ampunkan dosa dia 2 tahun, iaitu puasa pada tahun yang lalu, dosa pada tahun yang lalu, dan dosa pada tahun yang akan datang. Bayangkan, itu kelebihan kalau kita berpuasa pada hari Arafah. Lagi-lagi kita yang penuh dengan dosa, banyak dosa yang kita sedar, sama ada kita sedar ataupun tak, kita kena rebut peluang ni ramai-ramai. Aku sarankan, aku ajak korang semua, marilah kita berpuasa pada 9 Zulhijjah ini, iaitu pada hari Jumaat ni. Kita berpuasa, insya-Allah semoga-moga dosa kita diampunkan oleh Allah. Dan kalau korang nak tahu segala benda dalam hidup kita, okey, ini ada fakta yang aku nak share kat korang semua. Kalau korang rasa hidup korang dah tak tahu, dah buntu, penuh kebuntuan, kenapa hidup jadi berterabur, jadi tak dipermudahkan oleh Allah, ada macam-macam, bukan ujian tu maksudnya tak perlu ada ujian, tapi kan Allah, bila Allah uji kita, kan Allah sayang kita, betul tak? Tapi bila Allah uji kita, bila kita beriman dan bertakwa, Allah mudahkan urusan kita. Tapi kalau Allah datangkan ujian dekat kita, tapi kita tak dapat nak selesaikan masalah tu, sebab apa? Sebab kita ada dosa. Jadi bila dosa tu yang menghimpit kita, dosa itu yang membuatkan hidup kita jadi tak tentu arah, hidup kita jadi berterabur, hidup kita jadi apa, kita tak dapat nak selesaikan, adalah disebabkan dosa. Jadi mungkin ada dosa-dosa yang tersembunyi yang kita buat, ada dosa-dosa yang lagi, kalau lagi tak elok lah kalau dosa terang-terangan. Dosa yang kita buat tu menyebabkan hidup kita jadi berterabur. Dan rebutlah peluang ini untuk kita dapatkan keampunan tu setahun yang lalu dan setahun yang lepas, dengan hanya berpuasa pada hari Arafah 9 Zulhijjah, hari Jumaat ni. Okey, jadi sama-sama kita kalau boleh share dekat orang lain supaya orang lain dapat manfaat yang sama apa yang aku sampaikan pada hari aku. Inilah orang biasa yang hanya belajar ilmu, masih lagi belajar. Cuma aku nak kongsikan supaya korang semua berpuasa lah pada hari Jumaat ni, 9 Zulhijjah ni, supaya kita sama-sama dapat manfaat dia, insya-Allah. Dan juga kalau korang ada minat nak tahu buku tentang buku apa yang aku sebut tentang dosa tersembunyi, itu ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia telah menuliskan buku ni. Nanti korang belilah buku dekat bawah, aku dah bagi share link, ataupun buku kuning.
beg kuning buku kuning pula. Okay, so semoga selamat berpuasa. Sebelum kita sambut raya haji nanti, gebut amalan ni insya-Allah. Moga dengan pahala kita terhapus, urusan kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tak ada benda lain yang kita minta daripada Allah selain urusan kita dipermudahkan Allah. Itu saja, dunia dan akhirat insya-Allah. Assalamualaikum.